Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zaitun akan membentangkan inovasi Smart Housekeeping. Transforming Housekeeping Learning through Smart Inventory Management and Industry Best Practice. Projek ini merupakan sebuah inovasi pengajaran dan pembelajaran, PDP, yang direka khas untuk kursus di TA 30243 Housekeeping Operation and Management. Kami mengintegrasikan 4 elemen utama, iaitu SOP Housekeeping, modul khas penggemasan, komponen mikrokredensial, dan sebuah sistem inventory digital yang dinamik. Inovasi ini digerakkan oleh komitmen pasukan kami, yang diketuai oleh Dr. Sharifah Rahifah selaku Ketua Pasukan dan Pensyarah Kursus, bersama Puan Siti Zaitun sebagai penyelia operasi, dan Puan Nur Hanifah selaku Teraju Kawalan Kualiti. Terdapat 3 objektif utama yang ingin dicapai melalui Smart Housekeeping. Pertama, meningkatkan kemahiran teknikal penggemasan dalam kalangan pelajar. Kedua, memperkukuh pengurusan inventory store housekeeping. Dan ketiga, menyediakan pengalaman pembelajaran amali yang berorientasikan keperluan industri sebenar. Mengapakah projek ini kritikal? Sebelum ini, pelajar didapati kurang mahir memilih peralatan dan bahan pencuci yang sesuai, serta kurang memahami operasi sebenar store housekeeping. Keadaan ini diburukkan lagi dengan ketiadaan sistem rekod yang sistematik, yang sering membawa kepada isu kehilangan peralatan, kesukaran mengesal lokasi barang, pembaziran bahan pencuci, malah kerosakan fasiliti akibat penggunaan bahan kimia yang salah. Bagi menyelesaikan isu tersebut, Smart Housekeeping menawarkan ciri-ciri pintar seperti sistem inventory digital secara langsung, rekod keluar masuk peralatan yang telus, dan SOP penggemasan bersepadu. Sistem ini turut dilengkapi dengan modul khas, panduan bahan pencuci, serta reka bentuk yang sangat mesra pengguna untuk aktiviti praktikal. Mari kita lihat bagaimana sistem ini beroperasi. Pelajar akan mendaftar masuk ke platform latihan digital mereka. Pada menu utama, terdapat pelbagai modul praktikal yang boleh dipilih, lengkap dengan arahan langkah demi langkah. Sebaik sahaja menerima tugasan praktikal sebagai contoh, tugasan membersihkan tandas awam, sistem akan memaparkan senarai peralatan yang perlu disediakan. Sebelum memulakan kerja fizikal, pelajar boleh merujuk di soal SOP digital dan modul khas untuk memastikan kaedah kerja serta penggunaan bahan kimia adalah tepat dan selamat. Seterusnya, proses pengurusan store diperkemas secara digital. Pelajar akan merekodkan pengeluaran barangan seperti mop atau penyapu. Kuantiti stok di dalam store akan dikurangkan secara automatik secara waktu nyata, real time. Selepas amali selesai, proses pemulangan peralatan akan direkodkan semula bagi memastikan tiada kehilangan barang berlaku. Inovasi ini memberikan impak yang sangat besar. Kepada pelajar, mereka terbukti lebih yakin, berdisiplin, dan menguasai kemahiran praktikal dengan lebih baik. Kepada jabatan pula, kawalan stok store menjadi jauh lebih cekap. Malah dari sudut kewangan, kita berjaya menjimatkan kos operasi melalui pengurangan pembaziran bahan dan pembendungan risiko kerosakan harta benda. Sebagai kesimpulan, Smart Housekeeping yang kini dilindungi di bawah Hak Cipta CRLY 2026 W03056 telah berjaya merevolusikan kaedah pengajaran praktikal. Memandang ke hadapan, sistem ini mempunyai potensi besar untuk diperluaskan ke kursus hospitality yang lain, sekaligus menyokong agenda pendidikan TDIT berkualiti yang selaras dengan kehendak industri semasa. Sekian, terima kasih. Smart Housekeeping, empowering future hospitality professionals through smart inventory management and industry-based learning.